Hai semua, kita semua nak ada pasukan yang hebat kan? Tapi pernah tak kita terfikir apa sebenarnya yang membezakan pasukan yang okey daripada pasukan yang betul-betul elit? Sebenarnya ia bukan setakat kumpul orang-orang yang paling berbakat. Ada sesuatu yang lebih lagi. Ia adalah gabungan bakat luar biasa dengan satu ikatan yang sangat kuat, macam satu keluarga. Jom kita bongkar sama-sama macam mana nak capai keseimbangan yang hebat ni. Baiklah, jom kita mulakan dengan frasa penting ni. Membina pandangan kekeluargaan di dalam pasukan. Ayat ni, ia adalah nadi kepada keseluruhan perbincangan kita. Ia bukan sekadar cakap pasal kerja berpasukan, ia lebih mendalam. Ia tentang mewujudkan satu suasana di mana setiap ahli rasa mereka sebahagian daripada sebuah keluarga, saling menyokong, saling percaya dan sangat komited. Inilah cabaran utamanya, bakat atau kekeluargaan. Ramai pemimpin rasa mereka macam terpaksa pilih sama ada nak satu pasukan yang penuh dengan bintang-bintang handalan tapi tak berapa mesra, ataupun satu pasukan yang sangat rapat tapi mungkin kurang sikit dari segi kemahiran. Tapi sumber kami cabar idea ni. Maklumat sebenar bukanlah untuk memilih, tapi untuk dapatkan kedua-duanya sekali. Falsafah terasnya sebenarnya mudah je. Bakat dan hubungan ni, ia saling menguatkan antara satu sama lain. Bakat yang elit akan menarik bakat lain untuk datang. Tapi budaya kekeluargaan yang kukuh, itulah yang akan buat mereka kekal, bekerjasama dan akhirnya capai tahap yang lebih tinggi. Jadi, ia bukan sekadar ada pemain bintang. Ia tentang mencipta satu sistem di mana bintang-bintang ini boleh bersinar lebih terang bila mereka bersama. Jadi, macam mana kita nak mula bina strategi bersepadu ni? Semuanya bermula dengan memahami dua tiang utama yang menyokong setiap pasukan elit. Ini bukan sekadar teori tau. Ini adalah asas praktikal yang perlu kita bina dengan kukuh. Dan inilah dia kedua-dua tiang tu. Di sebelah kiri kita ada bakat terbaik, yakni pasal kecakapan. Adakah kita ada kemahiran yang betul untuk menang? Di sebelah kanan pula, pandangan kekeluargaan, yakni pasal budaya. Adakah ahli pasukan rasa saling memiliki dan komited? Kuncinya di sini ialah kedua-dua tiang ni mesti sama kuat. Kalau satu tiang lemah, habis runtuh keseluruhan binaan tu. Membina asas yang kukuh ni bukanlah satu kerja yang siap sekali jalan je. Tak. Idea penting seterusnya ialah proses ni sebenarnya satu usaha yang berterusan. Satu benda yang aktif. Ia macam satu kitaran yang hidup yang perlukan perhatian dan tindakan yang konsisten untuk terus berkembang maju. Mesti ini soalan yang tengah bermain di fikiran anda kan? Kalau ini satu proses yang berterusan, apakah langkah-langkah praktikal yang seorang pemimpin boleh ambil? Macam mana kita nak beralih daripada tahu apa yang perlu dicapai kepada bagaimana untuk melaksanakannya? Jawapannya ada pada satu kitaran dua langkah yang nampak mudah tapi sangat berkuasa. Pertama, menilai. Ini bukan sekadar penilaian prestasi hujung tahun tu tau. Ini penilaian yang mendalam dan berterusan tentang skill dan potensi setiap individu. Kedua, merancang. Berdasarkan apa yang kita dapat dari penilaian tadi, kita cipta satu pelan tindakan yang spesifik untuk setiap orang. Kitaran nilai dan rancang inilah yang pastikan pasukan kita tak pernah statik, tapi sentiasa berkembang. Tapi, seorang pemimpin kan sibuk. Macam mana nak uruskan kitaran nilai dan rancang ni secara konsisten? Idea yang abstrak saja tak cukup. Kita perlukan satu alat. Dan, sumber kami ada sediakan satu alat praktikal yang memang direka khas untuk tujuan ini. Ia dikenali sebagai konsep reflektif pelan tindakan atau CSS. Perkataan reflektif tu sangat penting. Ia bermakna pemimpin kena berhenti sekejap dan fikir secara mendalam tentang setiap ahli pasukan. Pelan tindakan pula bermaksud hasil pemikiran tu diterjemahkan kepada langkah-langkah yang konkret dan boleh dibuat. Jadi CSS ni bukan sekadar borang untuk diisi. Ia adalah satu proses berstruktur untuk ubah pemerhatian menjadi penambahbaikan yang nyata. Cuba bayangkan, CSS ni macam sebuah jambatan. Di satu tebing, kita ada matlamat besar macam bakat elit dan semangat kekeluargaan. Di tebing yang satu lagi, kita ada tugas-tugas harian seorang pengurus. CSS inilah jambatan yang menghubungkan kedua-duanya, memastikan visi yang besar dapat diterjemahkan kepada tindakan yang praktikal dan konsisten. Baiklah, sebelum kita mengakhiri perkongsian ini, jom kita berhenti sekejap dan renungkan satu idea terakhir. Ia satu soalan yang merubuskan keseluruhan dilema dan matlamat yang dah kita bincangkan dari tadi. Dan inilah soalannya untuk anda bawa bersama. Mana satu yang lebih kritikal? Keupayaan untuk merekrut bakat elit yang dah sedia hebat ataupun keupayaan untuk membina satu persekitaran kekeluargaan yang begitu kuat sehinggakan ia mampu melahirkan dan memupuk bakat elit dari dalam? Mungkin jawapannya bukan pilih salah satu, tetapi bagaimana kedua-duanya sebenarnya saling memerlukan untuk wujud.